trade-in phone Realme GT Neo 5. Redmi GT Neo 5. Uish, memang flagship semua lah full abang kan. Ya, selamat datang bang. Ada Main pada mana bang? Ada Kelantan. Pada Kelantan tu. Oh, tu main cari apa? Mai cari phone Realme Neo 8. Realme Note 8 yang Cina punya set. Ya. Oh, ada booking dah lah. Ada booking. Boleh. Peminat Realme. Berapa Realme? Ni phone ni kemarin kami baru sampai lah phone ni. Okey. Baru sampai kemarin kami order pun taklah lama pun. Oh, sekejap. Sejak dalam 15 hari macam tu lah. Waktu bekerja lah apa semua kan. So memang abang cari yang Realme Note 8 ni lah. Dah kaji lah. Dah kaji apa semua lah. Abang ada nak trade-in phone apa kau? Okey. Ni abang dah booking apa semua, abang boleh unboxing dulu lah. Untuk proses dan transfer data apa semua kita buat lepas ni lah. Okey. So main daripada Kelantan tu? Kelantan. Uish, tolak ke apa? Pukul 12 hari. Pukul 12 hari? Oh, lah ni dah okey, 5 lebih kan. Makan apa? Makan dah? Makan dah. Makan dah. Kelantan belah mana? Jeli. Jeli. Oh, jeli. Oh, abang pilih colour purple no, putih no. Purple. Okey, yang tu dah tekat. Memang purple ngelik lah. Purple cerah lah. Okey, abang try on dulu. Lepas tu abang try tengok apa dia bagi apa semua lah. Macam Cina punya set pun dia pun tak ada lah macam ni sangat kan. Abang memang dah kaji apa semua. Ni pun dia bagi sekali dengan kabel apa semua, kabel type C, USB. Itu kalau dia apa semua lah. Lepas tu kalau untuk Cina punya set dia akan bagi sekali dengan yang untuk global punya tu. Jadi memang senang lah. Okay, ni dah elok apa semua. So yang ni kita buat transfer data apa semua dulu. Sekejap kita sambung pula. Okay, yang ni abang boleh check dulu. Memang sedap pegang lah apa semua ni kan. Memang spek memang abang memang fokus main game. Main game gambar apa semua lah. Okay. Disebabkan abang beli phone dengan kami kan, kami ada sagu hati speed lah. Abang dah biasa main beli kan? Biasa. Okay, jadi je kali kedua dah. Terima kasih. Okay, yang ni je bagi sekali je phone. Lepas tu yang ni je bagi smartwatch. Smartwatch. Lepas tu yang ni kami, yang ni pada kami lah, kami bagi power bank. Lepas tu yang ni dia bagi phone holder. Color pink punya. Okey, kalau untuk payment abang nak bayar pakai apa? Pakai cash boleh. Abang boleh bawa pula cash buat. Gaji kan. Dia. Tu tadi itu abang dah depo apa untuk nak dapatkan Realme Neo 8 ni? Deposit. Deposit berapa? 800 kan. Okey, yang ni je lagi balance lah. Okey. Abang ada sikit kata-kata dah untuk depa nak beli dengan kami punya servis macam mana? Okey, macam mana ni? Kami punya servis apa semua. Servis memang terbaik lah. Servis memang terbaik lah. Boleh recommend mai beli lah. Boleh. Urusan apa semua memang senang. Memang mantap. Memang mantap. Okey.